tahun depan akan jadi World Cup terakhir untuk Cristiano Ronaldo. Dia tak nak benda lain, dia nak angkat trofi je. So apa benda yang dia buat, dia tetap jaga dia punya fizikal dan juga mental di dalam dan juga di luar padang. Kalau training tak pernah miss, balik rumah dia pergi training lagi dekat gym dia. Tapi dia buatlah kot mana pun, dia dah tua dah, dia tak boleh nak lenjan sangat badan dia. Kang injet pula, tak injet, senang sangat letih. So untuk kurangkan benda-benda ni jadi, dia habaq dekat Al Nassr supaya kurangkan game permainan dia dekat kelab ni. Nampak macam double standard lah, tapi itulah reality. Dia buat tu bukan apa, dia nak pastikan badan dia ni cukup fit untuk main dekat National League dan juga qualify. Tapi biasalah netizen dengan media ni mestilah cakap macam-macam kan. Semua benda nak buruk dekat dia. Dia kata dia ni dah tak relevan lah, egois, kuat berlakon. Sampai FIFA pun post poster World Cup tu tak ada muka dia. Nampak sangat tu. Kejap lagi ni ada lah, saat lagi ni hater-hater CR ni datang kecam aku ni. Cuma yelah, what do you expect kan, umur 40. Of course lah, banyak dah cacat celah dia. Sebab tu dia sekarang dia dah tak fokus untuk sibuk main dekat left wing. Dia fokus untuk main dekat striker je, supaya dia boleh kuatkan dia punya finishing. Banyak main dekat dalam box. Tapi nak jadikan cerita yang buatkan orang lagi marah, lagi benci kat dia ni, dia pergi pula sikunya member Ireland tu. Tapi as fan CR ni, kita pun tahu benda tu bukan kad merah sebenarnya. Disebabkan tu, next game dia duduk dekat bench lah. Tengok je Portugal menang dengan Armenia 9-1. So automatically Portugal memang pergi World Cup lah. Tapi kesimpulan dia sebenarnya, kita layan je lah one last stand daripada Cristiano Ronaldo ni. Sebab kita pun tahu dia punya prime dia macam mana. Cukup lah untuk kita cerita dekat anak cucu kita yang Cristiano ni dulu raja kepada bicycle kick. Contoh. Tapi gol yang semalam tu memang super lah. Ingatkan dah takkan berlaku, rupanya jadi lagi.